Apa ni? Semalam kan tolak bajet tu. Kenapa tolak? Malam tadi jawab apa? Kononnya kemarin kita tolak, hari ni minta. Undi belah bagi pula semalam. Timbalan Menteri untuk rakyat Malaysia, bukan untuk parti kamu. Iaitu 0100 Parlimen. Parlimen Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia. Tak dunia pun, dekat Malaysia pun gagal. Saya menyokong supaya parlimen ni ditutup, perkhidmatan tutup. Dulu mula tertutup, kemudian dibuka, sekarang ditutup Peraturan semula. Dewan, Speaker. Tapi dalam sini Speaker, Peraturan Dewan. Sekurang-kurangnya Peraturan Dewan, Speaker. Ahli Parlimen. Peraturan mesyuarat berapa? 4. Kurang sopan, biadab dan penyataan-penyataan yang kurang sopan. Ya, dia mengatakan bahawa, biarkan saya habis dulu, dia menyatakan bahawa parlimen ini tiada standard. Kamu seorang ahli parlimen yang berhormat. Kamu nak bahas untuk menyatakan satu fakta, tak puas hati, nyatakan. Tapi jangan jatuhkan maruah parlimen. Ini institusi parlimen. Ya. Yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malulah Arau, ada orang-orang di sini. Ini parlimen. Cukuplah Yang Berhormat. Jangan jatuhkan maruah parlimen. Semua orang kamu ganggu. Apa? Lantik ahli parlimen. Yang Berhormat Jelutong boleh hantar usul.